Indonesia ni dia dah buka pintu belakang untuk cuci duit, which is idea dia dapat dari Malaysia, Khazanah Nasional dan Singapura Temasek. Cuma dia olah jadi benda yang melencong lah kan. Diorang buat benda ni case kereta cepat yang Whoosh tu kan, projek tu delay, lepas tu cost dia melambung, mereka terpaksa hutang dari China Development Bank. Lah nak servis loan tu jadi mahal, nak bayar hutang saja pun tak terboleh, dia nak servis interest je, basically bayar sampai mati lah. So dia tak nak benda tu berulang, dia buatlah konsep macam Malaysia Singapura. Kita Malaysia Singapura, kita urus duit, urus dana as a satu payung besar. Malaysia ada Khazanah Nasional, Singapura ada Temasek. So apa jadi bila Prabowo jadi presiden, dia come out idea untuk buat satu payung besar untuk kawal duit dan dana. Nama dia adalah Danantara, which is konsep sama macam Khazanah Nasional Temasek. Tapi satu masalah yang mereka tak nampak, tabung ada, duit tak ada. So mereka buat sesuatu yang sangat pelik dan melencong dari idea dan strategi Malaysia Singapura. Depa gubal undang-undang, depa kata siapa-siapa rakyat Indonesia yang kaya, yang ada duit legal atau duit illegal luar Indonesia, bawa balik. So benda ni depa launch, depa panggil Patriot Bond. Maksudnya bond ni adalah hutang. Kerajaan nak hutang, so orang Indonesia dia kata jangan simpan duit kat Singapura ke Cayman Island ke apa, walaupun duit tu haram, duit tu cuci duit, tak apa, letak kat ni, kita nak buat satu payung besar. So dia bagi 3 benefit. Satu adalah walaupun duit tu dibawa balik ke Indonesia, tak akan ada siasatan cukai, lebih kurang SPRM tak cari lah. Lepas tu yang kedua, dia kata duit yang bawa balik ni tak ada siapa boleh gunakan bukti ni dekat mahkamah. So basically dia bagi kekebalan undang-undang, immunity lah orang kata. Yang ketiga, automatic dapat pengampunan cukai. Kalau duit tu tak bayar cukai, memang dia waive. So basically dia bagi backdoor untuk orang cuci duit di Indonesia. Bukan saja dapat cuci duit, kerajaan bagi 2% lagi. So mereka boleh dikatakan Indonesia dan presiden diorang sanggup, tak kisah, tawarkan je negara punya undang-undang just for economic purpose. So berjaya atau tak kita tak tahu lagi. Sebab projek tak ada lagi, ni baru fasa duk cari duit.